Pernah tertelan biji tembikai masa makan? Ada yang kata nanti tumbuh pokok dalam perut. Tapi, kalau kita termakan biji tembikai setiap hari selama 21 hari, apa sebenarnya jadi kat badan kita? Biji tembikai sebenarnya bukan bahaya, malah kaya nutrisi. Jangan skip. Saya explain apa jadi kat badan hari demi hari. Kalau dikunyah atau ditelan setiap hari selama 21 hari, boleh beri manfaat kesihatan yang power, terutamanya kalau tubuh anda tengah perlukan sokongan hormon dan tenaga. Hari pertama hingga ke-7, badan mula serap nutrien tersembunyi. Biji tembikai kaya zinc, magnesium, protein dan asid lemak baik. Bila diamalkan setiap hari, terutama kalau dikunyah atau dikisar halus, kulit rasa lebih lembab. Kurang lesu, pencernaan jadi lebih lancar. Hari ke-8 hingga ke-14, hormon dan sistem dalaman mula balik seimbang. Magnesium dan zinc bantu stabilkan hormon. Sesuai sangat untuk wanita TTC atau ada period tak teratur. Lelaki pun dapat manfaat. Zinc bantu tingkatkan kualiti dan bilangan sperma. Sistem imun jadi lebih kuat, especially kalau anda selalu rasa letih atau hidung sensitif. Hari ke-15 hingga ke-21, kesan anti radang mula rasa. Lemak baik dalam biji tembikai bantu kurangkan keradangan dalam badan. Badan rasa lebih ringan, tidur lebih lena. Kalau anda ada masalah kulit, jerawat halus, eczema ringan. Mungkin nampak perubahan slow tu, fungsi ginjal juga disokong. Badan lebih mudah detoks semula jadi. Tapi ingat, ada syarat. Jangan makan biji tembikai mentah-mentah keras. Lebih baik kunyah, panggang ringan atau kisar. Jangan makan berlebihan, 1 ke 2 sudu besar sehari dah cukup. Kalau ada masalah buah pinggang kronik, elakkan pengambilan banyak sebab kandungan fosforus. So, kalau anda tertelan biji tembikai, don't panic. Kalau diamalkan betul, boleh jadi rahsia kesihatan hormon dan kulit anda. Pernah cuba makan biji tembikai macam snack? Komen saya pernah. Dan jangan lupa follow untuk lagi banyak konten pelik tapi logik tentang kesihatan dalaman.